Assalamualaikum. Hari ini anda bersama dengan saya dalam rancangan Masak Sekelip Mata untuk juara berbuka puasa. So, hari ini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan seorang adik kita yang paling manis, paling comel dan paling lemah lembut orangnya, itu adik Alice. Hai adik Alice. Hai. So adik Alice, apa yang kita nak masak hari ini? Okey, so kita akan masak mi kari putih daripada Agromas. Okey, so apa bahan-bahan yang kita perlu ada dulu sebelum kita masak? Okey, so bahan-bahan kita adalah kita akan ada lobak merah, ada bawang goreng, daun sup, cili merah, bawang putih, udang dan juga telur lah. Okey. Adik Alice, memandangkan air dah ada, and then apa yang nak kita masukkan selepas itu? Okey, first kita akan masuk Lobak merah. lobak merah dulu. okey. Sebab kita masukkan lobak merah dulu sebab dia lambat masak. Okey. Ni mesti selalu masak dekat rumah ni. Biasa je. Okey, kita akan masukkan Bawang putih. Bawang putih. Okey. Selepas bawang putih kita nak masukkan Kita akan masukkan inilah udang yang dah siap dipotong. So, kita just terus masuk je. okey. And then kita kena tunggu dululah ataupun kita direct masukkan mi. Kena tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Okey. And then ini kita akan masuk Kemudian. Okey. Saya rasa dah boleh masukkan perencan ni adik Alice. Okey, kita masukkan perencan dulu. Dia ada berapa perencan? Ada 3. Oh, 3. Ini perencan yang pertama Ini perencan pertama. Alhamdulillah, yang ni sambal dia. Okey. And then yang ni, oh ni dia ada creamer. Yang ni creamer. And then kita ada perencan dia. Okey. Plus. Alright, terima kasih. So kita dah boleh gaul. Kita gaul dulu. Agak-agak berapa minit kita nak dah boleh masukkan dia punya mi? Kalau tengok dia dah macam udang semua dah masak, Okey. dah boleh terus masukkan. Oh, okey. Yang ni telur ni kita nak masukkan bila ni adik Alice? Yang untuk telur kita akan rebus dulu. Okey. Barulah masuk untuk last sekali. Oh, kira dia sebagai hiasan lah ni. Hiasan, betul. Okey, lepas tu kita akan masukkan mi lah. So lepas masak ni kita dah boleh hidang lah. Betul. Sebelum hidang tu kita dah hias dululah kan. Alah kak, lupalah nak masukkan sayur tadi. Betul, lupalah. Alah tak apalah. Kita masukkan, sebab yang ni kita tak boleh masuk awal-awal. Nanti dia layu. So kita masuk sekarang lah. Betul. Pandai adik Alice masak. Mesti selalu masak kat rumah ni. Selalu masak. Nanti boleh makan kat rumah. Okey, sekarang kita dah boleh hidang. Okey, boleh. Awak beratnya. Kakak boleh tolong ke? Nak tolong ke? Okey, tak apa, saya tolong. Sama adik Alice, comel orangnya ni. Tak apa, saya boleh tolong. Sedapnya dah boleh buka puasa ni. Awal lagi. Dah pukul 7 dah. Awal lagi nak buka ni. Kita manilah dulu, kita keluarkan dia punya sayur dulu. Sayur dia dulu. Then dia punya. Okey, next apa yang kita perlu buat? Okey, kita sekarang dah boleh hias dah. Cantik. Kita makan, kita hias dulu. Okey. Baru ada selera nak makan kan? Betul. Kita masukkan bawang goreng. Dan juga daun sup. Daun sup, ya betul. Lepas tu kita masukkan cili. Kita masukkan Cili merah. And then bawang putih. Bawang putih dan juga telur. Bawang putih dulu lah. Bawang putih. Bawang putih dulu. Lepas tu kita masukkan Telur. Last sekali hiasan cili merah. Siapa yang potong ni adik Alice? Adik Alice yang potong Saya potong awal-awal lagi. Siap. Okey. Tada! Okey adik Alice, ini adalah menu pertama kita untuk hari ini, iaitu mi kari putih by Agromas.